Tengku Hassanal bersandar di mimbar, tapi lain pula yang dilihat rakyat. Kenapa Tengku nampak sedih? Mungkinkah baginda terlalu penat? Sangat netizen. Baru-baru ini, tulas satu video yang dimuat naik di laman media sosial TikTok milik @this_7 fanspage yang peroleh perhatian ramai. Video berkenaan kini meraih jumlah tontonan sebanyak 114,000, tanda suka sebanyak 5,806 dan sebanyak 378 komen. Di dalam video berkenaan, memaparkan Tengku Hassanal yang berpakaian lengkap baju Melayu yang bersandar di mimbar di dalam masjid. Rata-rata netizen teruja melihat video tersebut. Mereka juga mengatakan bahawa reaksi Tengku Hassanal ketika bersandar di situ kelihatan seperti keletihan. Tambah mereka lagi, mungkin Tengku Hassanal sedang memikirkan sesuatu perkara yang besar yang tidak mampu dikongsikan pada umum.